Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam TS25 dan salam KU Boleh. Saya Kristina binti Muhammad Azhur Hisham, pengacara TV PSS buat episod khas sempena Majlis Persaraan Sri Kandi Berbakti Tulus Berbudi Puan Hajah Khatijah yang berlangsung pada 6 Disember 2024 bertempat di Arena Masfari. Majlis ini diadakan sebagai tanda penghormatan tertinggi kepada Puan Hajah Khatijah binti Muhammad atas segala jasa dan pengorbanan beliau sepanjang perkhidmatannya. Marilah kita hayati detik-detik bermakna ini yang dirakam khas untuk kenangan bersama. Dengari aku puas resah melengkapi lagu rumah tempat berteduh hingga usia rabu hanya kau dan aku. Ku rela kau dipanggil walaupun sakitnya hampir mati, menyentuh bara api, hampir jadi benci. Ku rela kau dipanggil kembali. Rahasia Tuhan. Puan Khatijah, selamat bersara. Terima kasih atas segala sumbangan Puan kepada sekolah ini dan saya ingin mendoakan Puan Khatijah sentiasa sihat, bahagia dan enjoy semua hari yang Puan Khatijah ada selepas ini sepuas-puas hati. Dan buatlah apa-apa yang tak dapat Puan Khatijah buat selama ini. Tahniah, selamat bersara, enjoy your retirement. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Ustazah telah sampai ke usia persaraan. Selama bertahun-tahun bekerja keras untuk pasukan di sekolah ini. Selamat bersara. Saya ucapkan moga kehidupan selepas bersara bertambah tenang, bahagia dan nikmatilah hidup ini dengan bahagia. Selamat bersara Ustazah. Selamat bersara Puan Khatijah, kakak kesayangan saya. Semoga kakak sihat. Lepas tu, good luck for the new chapter. Selamat bersara Kak Kathy. Terima kasih atas persahabatan yang manis sepanjang perkenalan kita. Semoga Kak Kathy gembira dan senantiasa bahagia di sisi keluarga tersayang. Sayang diri selepas ini. Selamat bersara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang diraikan Puan Khatijah, JKMP Kemanusiaan. Kami daripada tim bidang sains dan matematik mengucapkan selamat bersara. Terima kasih atas segala sumbangan kepada anak-anak didik di SMK Taman Kelang Utama. Diharap sihat-sihat sentiasa dan enjoy your retirement day. Terima kasih. Hai Kak Khatijah yang tersayang. Semua kerja keras Kak selama ni telah membuahkan hasil. Sudah tiba masanya untuk Kak bercuti tanpa risau untuk pergi ke kerja keesokan harinya. Semoga Akak sentiasa bahagia, lebih bahagia. Selamat bersara Kak Khatijah. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Khatijah, Feroz sebagai wakil GBK ingin mengucapkan selamat bersara buat Kak Khatijah. Semoga Kak Khatijah sentiasa sihat, sentiasa ceria, sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Semoga Kak Khatijah baik-baik je semuanya. Okey Kak Khatijah, selamat maju jaya. Semoga lebih
cemerlang lepas ini, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum Kak Katizah yang disayangi. Saya ingin mengucapkan selamat bersara buat Kak Katie. Semoga berbahagia sepanjang sesi persaraan nanti dan sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah. Kak Katie, sesungguhnya perpisahan ini bukanlah yang terakhir buat kita, insya-Allah. Semoga bertemu di lain masa. Selamat bersara Kak Katie. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat sahabat seperjuangan saya Ustazah Khatizah binti Muhammad, saya doakan semoga Ustazah Khatizah dalam keadaan terus sihat, terus mencurahkan ilmu kepada anak-anak bangsa di masa akan datang. Jadi saya di sini sebagai salah seorang daripada ahli panitia pendidikan Islam mengucapkan selamat bersara, selamat beristirahat. Namun saya minta halalkan segala ilmu dan pengalaman yang dicurahkan kepada saya, kepada anak-anak murid yang berada di SMK Taman Kelang Utama. Doakan kami semoga kami terus cemerlang di dunia dan akhirat. Saya doakan semoga Ustazah Khatizah sihat sentiasa dan di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Khatizah yang banyak memberi tunjuk ajar pada saya sepanjang saya menggunakan tugasan seorang guru di sekolah ini. Terima kasih Ustazah. Semoga Ustazah berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga dapat menjalani hidup dengan keadaan ceria. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Puan, saya ucapkan selamat bersara, semoga menikmati alam persaraan dan selamat maju jaya. Terima kasih Puan. Selamat bersara Kak Khatizah. Kami dari 4 Kasai Sukan ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Khatizah. We love you. Saya mula berkhidmat di SMK TKU ini daripada 2012 hingga 2014. Bermaksud saya berada di SMK TKU selama 13 tahun. Berkaitan dengan pengalaman pahit semasa TKU, saya rasa soalan ini bukan suatu yang senang untuk saya jawab. Kerana saya datang ke TKU ini selepas ataupun sebagai TKMP, jadi berbanding dengan saya sebagai guru biasa di sekolah sebelum ini yang mana pernah diugut oleh murid-murid nakal dan ada sebahagian mereka adalah daripada kumpulan gangster yang pernah mereka memecahkan cermin kereta. Tapi bagi saya itu bukanlah satu pengalaman pahit, hanya saya anggap sebagai perbuatan sebahagian daripada pelajar-pelajar nakal yang lumrah bagi sekolah harian biasa seperti sekolah TKU. Cuma saya rasa kenangan pahit lebih kepada menghala kepada hal kekeluargaan, di mana saya hilang ramai daripada adik keluarga saya, ibu, abang, kakak-kakak juga suami saya setelah saya berada di TKU ini. Jadi berkaitan dengan pengalaman manis, juga bagi saya bukan satu yang mudah untuk saya jawab, ya, sebab pengalaman manis bagi saya adalah suatu yang subjektif,
Ya. Bagi saya rasa gembira dengan kerjasama, komitmen yang diberi oleh semua pentadbir SMK-TKU sepanjang saya berkhidmat di sini dan juga tim kerjasama yang kukuh yang ditunjukkan oleh semua panitia di bawah bidang kemanusiaan yang mana mereka telah memberi kerjasama sepenuhnya kepada saya sepanjang saya berkhidmat di sini. Alhamdulillah. Mengenai perancangan selepas bersara, saya rasa saya akan teruskan apa yang saya lakukan sebelum ini. Yang pertama, tetap menjadi cikgu walaupun tidak secara formal. Iaitu saya teruskan aktiviti saya sebelum ini, iaitu mengajar sebagai guru di masjid dan juga di surau-surau. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap akan jadi seorang murid untuk terus menimba ilmu daripada guru-guru, walaupun guru-guru tersebut merupakan guru-guru yang jauh lebih muda daripada saya, tapi demi ilmu saya akan teruskan. Kemudian yang ketiga, saya berusaha untuk mengejar target saya mencapai 2222 per 6666 yang diwahyukan oleh Allah. Doakan saya untuk saya panjang umur dan juga kesejahteraan saya untuk saya kejar cita-cita tersebut, insya-Allah. Jadi ucapan saya untuk guru-guru TKU, teruskan usaha gigih cikgu dalam usaha mendidik anak-anak dalam situasi yang semakin mencabar sebagai seorang guru. Teruskan usaha cikgu dengan hubung kaitkan niat cikgu kerana Allah. Jangan putus asa, mohon bantuannya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Untuk tidak stres cikgu, yang pertama, jangan menongkar arus daripada ketetapan yang telah ditetapkan daripada permesyuaratan di peringkat sekolah. Yang kedua, jangan mengungkit kerja yang dilakukan hanya semata-mata untuk diberi ganjaran. Jadikanlah kerja sebagai suatu ibadat supaya ia menjadi satu yang mendapat halawatul iman. Okey, ucapan untuk semua murid-murid TKU yang akan saya tinggalkan. Tingkatan 5 khususnya, masih ada masa untuk kamu berubah, untuk jadi lebih baik. Gunakan peluang yang ada untuk buat yang terbaik dalam SPM 2024. Dan untuk murid-murid tingkatan 3 dan 4 khususnya, teruskan usaha anda. Sesungguhnya Tuhan hanya akan memberikan apa yang kita usahakan. Semoga terus cemerlang demi TKU. Saya sayang anda semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sorotan khas daripada Majlis Persaraan Puan Hajah Khatizah binti Muhammad. Semoga kenangan ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih kerana bersama kami. Salam sejahtera dan jumpa lagi.